Hai guys, hari ni 21 Mei 2026. Kita nak sentuh tentang apa yang berlaku kepada gold. Ada beberapa sentimen yang anda perlu tahu yang menyebabkan pergerakan gold pada minggu ini. So kalau korang nak tahu tentang gold, jangan lupa tonton video ini sehingga tamat. Okey, kalau kita tengok perhatikan kepada carta gold seminggu 2 ni, kita dapat lihat pergerakan gold sideways dan akhirnya berjaya memecahkan. Dan semalam kita dapat lihat gold turun ke paras 4,447 per ounce. Right now dia sedang buat kenaikan semula ke paras 4538 tertinggi pagi tadi. So secara teknikal dia gold sekarang ni dia belum betul-betul stable, masih lagi bergantung kepada sentimen apa yang berlaku terhadap peperangan, terutamanya ketegangan di Asia Barat. So korang boleh perhatikan ini adalah beberapa zon yang kita boleh tandakan. Dekat sini ada satu breakout yang telah berlaku. Okay, so seperti yang saya jangkakan, gold akhirnya retrace mula naik ke atas dan saya sedang memerhatikan gold untuk kembali ke paras lain yang telah pun kita tandakan. Sekiranya berjaya memecahkan, kita jangkakan gold akan terus naik ke atas. Okay, tapi sebaliknya, sekiranya gold memberi rejection terhadap garisan yang telah pun kita tandakan, kita menjangkakan gold akan terus turun ke bawah. Tapi secara overall, apa yang saya boleh berkatakan tentang gold, trend yang saya predict untuk gold masih lagi bearish. Seperti yang saya cakap tadi, selagi mana ketegangan ini belum selesai, belum ada kata putus, dan selagi ia masih berlangsung, ia akan jadi sangat volatile dan akan bergantung sepenuhnya kepada contohnya rundingan, berita-berita isu semasa, apa yang statement-statement yang dikeluarkan oleh US dan juga Iran dan sebagainya. Dan ia berkait juga dengan harga minyak dan juga inflasi mata wang dolar itu sendiri. So secara overall saya bias kepada akan berlaku rejection di kawasan trendline yang saya telah tandakan ni. So dekat mana saya dapat trendline ni? Okay, ini saya buat penandaan di kawasan H4. Okay, saya tak pasti boleh nampak dalam video ni ke tak. So anda boleh perhatikan ini adalah kawasan trendline yang telah saya tandakan. So saya jangkakan gold akan cuba ke paras lebih kurang 4619. 4619. So kita perhatikan dulu kawasan ni, apakah reaksi market di kawasan ini, adakah akan berlaku rejection ataupun akan berlaku breakout di kawasan trendline tersebut. Okey, itu sedikit sebanyak pandangan tentang apa yang berlaku ataupun apa yang bakal berlaku kepada pasaran gold. Seperti yang kita katakan tadi, saya masih lagi bias bahawa gold akan cenderung kepada bearish trend. So kalau korang trade gold pada minggu ini, berhati-hati, keep cakna dengan apa yang berlaku, terutamanya sentimen yang berlaku di Timur Tengah. Seperti yang saya katakan tadi, selagi mana peperangan ini tidak tamat, selagi itu gold akan berada dalam volatility yang sangat tinggi. So, apa pendapat korang tentang gold? Tulis komen korang di ruangan komen di bawah dan sama-sama kita bincangkan.